Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus lagi perkongsian pesanan Ibu Wizni, pesanan mak saya semenjak kami kecil hinggalah akhir hayatnya, yang sentiasa memberikan nasihat dan petunjuk pada kami. Jadi kami nak share ni dan mungkin boleh menjadi bahan-bahan jugalah untuk ibu-ibu, mak-mak di rumah untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi yang ketujuh ni iaitu berguna kepada masyarakat ya. Jadi anak-anak perlu dididik untuk menjadi orang yang berguna pada masyarakat, bukan menjadi beban pada masyarakat. Dan contoh yang diambil tu ada seorang pemuda, nama dia Ismail Al-Jazari. Dia ni hidup di Diyarbakir kat Turki yang terlibat dengan gempa besar yang tahun lepas kan. Jadi dia ni lahir lebih kurang tahun 1136 Masihi, dan dia ni amat rajin dan dia telah menciptakan berbagai-bagai alat ya. Mula-mula dia buat kincir air untuk pam air ke masjid, kemudian dia salurkan ke hospital, lepas tu dia buat sistem retikulasi pipe reticulation untuk membekalkan air ke rumah-rumah. Lepas tu dia improve lagi kincir dia supaya speed kelajuan pusingan tu sekata walaupun air banyak ataupun sikit. Dan oleh itu dia boleh buat jam besar dan dia telah buat jam besar di tengah-tengah bandar Diyarbakir. Semenjak itu menjadi trend semua bandar-bandar mempunyai jam besar atau jam gadang. Jadi itu dia. Jadi berhubung dengan berguna pada masyarakat ini, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Dan juga dalam satu lagi hadis Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti sebatang pokok kurma, apapun yang kamu ambil daripadanya akan memberi manfaat kepadamu ya. Jadi itulah dia, kita perlu beri anak-anak seperti demikian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.